Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Bertemu lagi di channel Nurhan Osman. Kali ini Rehan merakamkan orkid yang berkembang di bulan Mei. Kali ini Rehan dapat 2 kuntung dendrobium ni ya. Ni jenis-jenis anesmum juga. Cuma Rehan tak pasti varian apa. Bunga dia kelihatan lebih banyak warna, purple, dan di dalam lidahnya pun purple yang lebih pekat daripada anesmum yang biasa Rehan ada. Juga yang sedang kembang di sini Dendrobium epilum. Kali ini ada 4 kuntung. Kemudian wanda tulang ni ada lagi setangkai yang sedang kembang. Ada bau wangi sikit ya kawan-kawan bunga ni. Rehan ada aranda putih ni agak terganggu dengan trips ya. Rehan agak serangga trips sedang mengganggu pokok ni. Perlu lebih diracun. Dah kembang ni wanda teret Rehan. Tapi first time berbunga setelah lebih 5-6 tahun Rehan bela pokok ni. Ada juga ni Cymbidium finlaysonianum. Rehan ada satu pasu ni Oncidium. Oncidium ni dah lama merajuk. Ni baru kembang balik semula bunganya, baru nak muncul. Satu lagi Oncidium merah kuning. Ini wanda yang sama ya kawan-kawan, wanda teret. Dendrobium acerosa, bunga paling halus yang Rehan ada. Bunga ni akan berbunga semula pada tangkai tempat yang sama ya kawan-kawan. Dia sifat dia macam Dendrobium merpati tu juga. Dia akan berbunga pada tangkai tempat yang sama. Dalam setahun boleh berbunga 3 ke 4 kali mengikut musim dan cahaya. Kesemua 3 tangkai wanda tulang ni dah berbunga ya kawan-kawan. Cumanya yang ketiga tu berkembangnya di luar pagar sana. Rehan rakam dari jauh sajalah. Juga yang sedang kembang Aranda Sweet Love, bunga yang berwarna kuning. Kuntung bunga bakawali yang sedang meriah berbunga di laman Rehan sekarang ni ialah Aracenis ni ya, belang-belang. Okey, bunga belang-belang fashion nama ni. Ada 1, 2 tangkai, 3 tangkai, 4 tangkai, dan yang kelima atas sana tinggi ya. Seterusnya Cattleya ni
Rehan baru tukar pasu, pecahkan rumpun dan tukar pasu. Dan sekarang dah berbunga dua kuntuman ya, dua spike bunga. Satu di sini dan satu lagi di sini. Okey, yang terakhir untuk rakaman bulan Mei. Rehan ada ni. Oncidium jenis Brasia. Tak ingat dah nama apa pokok ni. Lama ni nak berbunga. Dan kali ni ada dapat 3 kuntum yang lekat. Ni dah terpatah pula dia punya kelopak satu. Payah juga ya nak membesarkan pokok oncidium ni. Lama Rehan tanam dia nak bagi dia subur balik semula. Daripada rumpun besar, bila kita split tu tak semuanya berjaya ya kawan-kawan. Kadang-kadang mati juga. Sekian dulu perkongsian Rehan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Hingga bertemu lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum.